Apa adab kita bila nak pergi rumah orang? Nombor satu, bagi tahu orang tu nak pergi. Jangan tiba-tiba coy depan rumah aja. Terkejut orang tu tak ada nak bersiap apa-apa. Yang keduanya, jangan duk menyusahkan tuan rumah tu. Aku nak sampai dah rumah hang ni. Aku ni tengah lapar ni, dapat berani kambing ke? Sedap juga. Anak aku ni jenis tak minum yang lain, dia kena minum Milo saja. Rumah hang dia Milo dah ni. Dan salah satu daripada tidak menyusahkan tuan rumah ialah duduk di rumah dia tidak melebihi daripada 3 hari. Dan adab kita pula sebagai tuan rumah bila tetamu nak mai rumah kita. Nombor satu sekali tuan-tuan, senyum. Tunjuk yang kita gembira bila tetamu nak mai rumah kita ni. Bila orang mai rumah kita, tunjuk gembira. Dan yang kedua tuan-tuan, jamu ayak. Kita jenis sembang 2 jam. Sembang. Kita ni kena reti. Bagi kuih sikit ke, bagi apa sikit lah. Jangan duk biar kawan tu kering teka. Nombor 3, dia tetamu kita 3 hari 3 malam. Hari pertama jamu bagi lebih sikit. Tu adab dia. Hari kedua, hari ketiga jamu macam biasa aja. Macam biasa, macam kita duk biasa makan di rumah. Takat tu je tetamu kita. Lebih pada 3 hari, dia bukan lagi tamu kita dan kita boleh minta dia keluar dari rumah kita. Boleh tuan, tak berdosa pun. Kita nak pergi rumah orang pun jangan lebih 3 hari 3 malam. Orang mai rumah kita pun kita boleh layan dia takat 3 hari 3 malam je. Hari ketiga nak masuk, hari keempat boleh habaq ke dia. Kata hang sampai hati hang nak halau kami keluar. Tak, memang boleh pun, tak ada masalah. Tuan, pasal apa? Dia dikira sebagai tetamu sakat 3 hari 3 malam, lepas tu tak.